Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Petang hari, main layang-layang, benang ditarik ke arah kiri. Tak kenal, maka tak sayang. Izinkan saya perkenalkan diri. Hai kawan-kawan, nama saya Dia Fahim binti Muhammad Azri. Saya merupakan murid tahun 6. Saya sangat suka membaca buku. Pelbagai jenis bahan bacaan yang saya suka seperti majalah, buku cerita dan juga novel. Kawan-kawan tentu tahu kan bahawa membaca merupakan jambatan ilmu. Jadi, marilah sama-sama kita membaca walau di mana jua kita berada. Buku yang akan saya ulas pada kali ini ialah bertajuk Sweet Anak Solehah. Buku ini telah dikarang oleh Queen Liana dan juga Syuhada Safia. Buku ini juga telah diterbitkan oleh Anak Solehah Sendirian Berhad. Buku ini mengandungi 96 helai muka suratnya. Muka suratnya juga lebih banyak dari sangkaan saya. Buku ini sangat mudah difahami kerananya jalan ceritanya yang ringkas dan juga padat. Jika dilihat pada luaran buku ini, ianya tampak keras, kulit yang tebal dan tampak mahal. Pada muka depan buku ini terdapat lukisan karakter yang cantik serta berwarna-warni. Buku ini juga sangat sesuai dibaca oleh semua kanak-kanak kerana jalan ceritanya yang ringkas, ilustrasinya cantik, mengandungi tulisan yang besar dan dapat menarik perhatian ramai. Buku ini berkisarkan seorang pelajar sekolah rendah yang berumur 12 tahun yang bernama Ana Rohana. Impian beliau ingin menjadi seorang anak, kakak dan kawan yang solehah. Salah satu kelebihan utama daripada buku cerita ini ialah sentiasa berfikiran positif dengan dalam apa jua keadaan. Serta nilai-nilai murni di dalam buku tersebut. Ianya juga dapat mengajar kita dan mendidik kita untuk sentiasa bersyukur dengan kehidupan yang sederhana. Terdapat juga kelebihan yang lain seperti membiasakan diri dengan beristighfar, membaca ajaran-ajaran Islam dan juga membaca ayat-ayat Al-Quran. Ianya juga amat penting untuk kita sentiasa berakhlak mulia dan terbaik di dalam hidup. Hal yang menarik di dalam buku ini adalah sifat keberanian Ana yang dapat menghadapi segala masalahnya dengan tabah. Dengan berbuat demikian, beliau dapat membentuk personaliti beliau yang bermoral tinggi dan mempunyai sifat yang baik. Watak Ana di dalam cerita ini dapat dilihat dengan jelas ketika dia bersama ahli keluarganya. Perhubungan dan ikatan ukhuwah yang terbaik ketika Ana bersama rakan-rakannya juga dapat dilihat dengan jelas dalam buku ini. Terdapat juga konflik perasaan antara Ana dengan insan-insan di sekelilingnya. Konflik perasaan adiknya, ahli keluarganya, malah dengan rakan-rakannya juga dapat diatasi oleh Ana dengan sifat yang terpuji. Sabda Rasulullah SAW, antara kamu orang yang paling aku cintai adalah orang yang paling hampir kepadaku pada hari kiamat ialah orang yang baik akhlaknya. Dapat sesuatu daripada buku yang saya ulaskan kawan-kawan? Ya, sudah pasti. Sebagai seorang anak yang bertanggungjawab dan berakhlak mulia, amalan-amalan yang baik amat penting di dalam hidup kita. Seperti amalan-amalan sifat toleransi, membantu. Selain daripada itu, sebagai seorang anak juga kita harus selalu rajin, taat kepada kedua ibu bapa, menghargai kedua ibu bapa, sentiasa membaca buku untuk masa depan.
untuk kita membuat kedua ibu bapa kita merasa bahagia dan gembira melihat anaknya yang berjaya. Sekian daripada saya untuk kali ini. Sekian, terima kasih.